Keperitan hidup seorang ibu tunggal, Suraya Abdul Karim, 40 tahun, yang menyara kehidupan 5 anak dengan mengambil upah mencuci pinggan di sebuah gerai makan, mendapat perhatian warga Harian Metro yang berkunjung ke rumahnya di Kampung Paya Bunga, Kuala Terengganu menerusi program titipan kasih sempena Karnival Candak Sotong 2012. Dia yang hilang punca rezeki selepas suaminya meninggal dunia akibat bara hati 3 bulan lalu, terharu dengan bantuan yang diberikan kerana mengakui sukar untuk meneruskan hidup dengan upah RM15 sehari yang diperolehinya. Kunjungan diketuai Pengarang Kumpulan Harian Metro, Datuk Mustafa Omar, dan Pengarang Eksekutif Berita Osman Mahmat itu menyampaikan sumbangan berupa wang, barangan elektrik, keperluan dapur serta peralatan persekolahan kepada keluarga berkenaan. Orang ramai yang mahu mengelurkan bantuan boleh menghubungi Suraya di talian 013-943-9707 atau menyalurkan bantuan kewangan terus ke akaun Bank Simpanan Nasional miliknya seperti yang tertera. Semenjak suami saya meninggal ni, memang saya rasa susah sikit lah. Sebab benda masalah anak-anak benda semua atas kepala saya. Tapi mana walau macam mana pun saya boleh hadapi lah benda yang dah balik kuasa Tuhan dah kan. Dulu dia jual rojak jual rojak menjaja ni. Dekat Pulau Kambing. Dia meninggal 23. Bulan berapa lah? 23 bulan 2. Tahun ni 2 bulan lagi, 2 bulan lebih lah. Sakit bengkak hati. Sebelum ni dia dah sembuh pencarian. Sebelum ni dia yang mana tanggung belaka ni kan semua ni. Bila dia tak ada jadi saya terpaksa kerja. Ni pun saya pun baru kerja ni. Kerja kedai makan. Mana saya kerja pun bolehlah mana sehari RM15 untuk mana ni macam basuh pinggan itu je. Boleh untuk menampung kehidupan saya lah seharian. Anak-anak? Anak-anak? Masuk anak-anak saya 5. Maknanya macam anak saya ni yang nombor 3 ni dia akan masuk belajar, tapi sementara ni dia kerja untuk dia nak simpan duit nak masuk untuk college lah. Macam anak saya yang ni dia habis dah kontrak, jadi sekarang dia tak ada kerja lagi, jadi tengah mencari kerja lah. Tapi kalau boleh biar cari kerja dekat-dekat sini lah. Sebab dia kalau dia kerja jauh, saya masalah juga. Sebab ni lah adik-adik dia kan. Mana tak ada dia boleh bantu saya benda. Masa encik kerja ni siapa yang jaga budak-budak? Macam yang ni duduk asrama kan. Macam yang besar dah. Macam yang ni mana kalau dia habis sekolah, saya ambil dia lah. Bawa pergi kat kedai lah. Mana gitu. Jadi hari ni bagi bantuan. Saya memang saya rasa terharu sungguh lah. Memang saya amat rasa terharu sebab ya mana Metro bagi saya sumbangan macam ini kan. Terima kasih. Berterima kasih lah. Jadi macam mana perancangan untuk anak-anak? Perancangan saya, mana saya akan duduk sini. Perancangan saya akan duduk lagi lah. Akan duduk sini dan saya akan teruskan lah hidup lah. Teruskan. Kalau yang dah meninggal tu dah nak buat macam mana kan. Kalau kita ingat, memang kita ingat dia kan. Tapi tu semua dah keredaan Tuhan ya. Sama. Sayang padamu sebagai insan, kita saling memerlukan titipan kasih pasti cukup berarti.